kita tak sorry. Main-main Datuk ya. Datuk jangan ambil hati. Tak ambil hati. Janji. Kita kan bestie Datuk. Kau bahaya. Kau tahu tak aku siapa? Dia kan, tengok muka Datuk je mesti harta benda. Apa harta benda? Sebab Datuk kaya. Tak apa aku nak cerita. Riban pula kau Bella. Kejap kau nak lari, kau nak note. Lepas tu kau nak bunga lagi. Orang kata kalau ada duit lebih, why not? Sekarang dah 7 juta. Nak meriah juga dekat Shopee 2012. Tepuk! Tepuk Malaysia! Salim. Bagus. Tak tahu. Awal lah Bella. Taklah, jangan lagi. Harap kawan. Engkau seorang apa ni Shopee dah kaya raya. Aku tahu orang kat sini. Tak apa, Datuk masih boleh buat watak pengetua. Pada anda yang menonton, jangan lupa sharekan video ni dan juga podcast ni Bella. Tapi soalan saya tadi belum jawab lagi. Ya, lupa apa soalan ni Bella. Tepuk untuk Shopee!